Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, apa khabar? So hari ni sambung kita nak fikir pasal apa pula? So hari ni nak fikir pasal keupayaan manusia. If nak tanya lah soalan kan. Usain Bolt kalau kita lari 100 meter, berapakah kelajuan maksima yang boleh dicapai oleh manusia? 2 saat 1 meter? Tak mungkin. 3 saat? 4 saat? 5 saat? And kemungkinan tu sangat-sangat susah lah, mustahil juga kan. So berapa laju 100 meter? 100 meter katalah apa yang laju keupayaan manusia 8 saat. Kan 8 saat. Sekarang pun tengok yang Usain Bolt pun sampai hari ni pun tak ada orang dapat kalahkan kelajuan Usain Bolt 9.55 9.58 tu. Kan Azim pun susah nak sampai level tu, betul tak? Sebab keupayaan manusia ni dia terhad, limited kan. So katalah benda-benda ni dicapai lah pada tahun 3000. Lari 100 meter paling laju 8 saat kan. Lompat jauh, paling jauh 20 meter contoh. Lompat tinggi, paling tinggi 5 meter kan. Tinggi gila tu kan. So maknanya lepas daripada tu kan, bila semua perkara-perkara ni, semua kelajuan-kelajuan ni kan, kalau Aizul Hasni Awang tu kan buat pecutan keliling velodrome tu kan, tak mungkin 2 saat, betul tak? Dia akan sampai satu level maksimum dan tidak boleh dipecahkan lagi. Katakanlah semua benda tu kan, dalam hal renang pun dah maksimum, dan hal gimnastik pun dah maksimum, dalam hal menembak pun dah maksimum, dan hal lumba lari pun maksimum kan. Jadi pada tahun 3000 kan, menuju ke tahun-tahun yang akan datang tu kan, memang Guinness Book of Record tu dah tak ada sesiapa lah nak cipta apa-apa penciptaan lagi. Pasal manusia dah sampai ke kemuncak prestasi diri dia, tanpa peralatan dan hanya gunakan tenaga kudrat dia. Itulah maksimum yang dia boleh capai. Boring tak? Lepas tu kan tahun 3001, 3002, 3003, 3004 kan, Guinness of Record tu tak ada siapa dapat pecahkan. Hinggalah ke tahun 4000 dan sebagainya kan. So boring lah hidup, betul tak? So itu menunjukkan yang satu hari ni dunia akan kiamat lah tuan-tuan puan. Betul tak? Setuju tak setuju? Yalah dah anak cucu cicit piuk kita nak pergi berlari pun tak guna. Tak payah lari lah. Paling kuat pun 100 meter tu 8 saat je. Kan? Itulah cerita dia tuan-tuan puan. Dan sajalah FY ajak tuan-tuan puan berfikir. So fikir-fikirkanlah. Mungkin ada 1-2 manfaat dalam penyampaian FY ni. Follow FY. Follow untuk motivasi dekat sini. Kalau nak saham, follow FY dekat Faizal Yusof. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.